Lepas Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah daripada Mekah, perkara pertama yang Nabi buat bukan buat rumah, tapi Nabi buat masjid. Jadi on the first day Nabi sampai ke Madinah, Nabi bagi unta Nabi jalan sendiri, and then unta tu berhenti dekat satu kawasan lapang. Unta tu terus duduk, and then Nabi pergi usah sikit tempat tu. Nampak ada beberapa kubur lama, ada pokok kurma here and there. Lepas tu Nabi terus buat keputusan dan cakap dengan sahabat, kita akan bina masjid dekat sini. Turn out tempat tu rupanya milik dua orang anak yatim, seorang Suhail, seorang lagi Sahal. And then Nabi proceed minta izin dekat diorang nak bina masjid. Tapi diorang insist nak bagi Nabi tempat tu secara free. Tapi Nabi tak ambil lah tempat tu secara free, sebab tanah tu hak milik anak yatim. So Nabi belilah ikut market value. Nabi beli melalui wali dan penjaga diorang lah. Settle tu, sahabat pun turun padang, terus clear tempat tu. Ada yang cabut pokok kurma, ada yang pindahkan kubur-kubur lama. Nabi pun turun padang sekali, angkat batu bata apa semua untuk bina masjid tu lah. Tiang masjid daripada batang pokok kurma, and then bumbung masjid daripada pelepah kurma, dan lantai dia pakai tanah je. Biasa, simple. Ada tempat untuk solat, ada ruang untuk kaum muhajirin tidur, and then tinggal satu lagi, iaitu macam mana nak panggil orang untuk datang sembahyang jemaah. Ada yang cadangkan pakai loceng macam kaum Nasrani, ada yang cadangkan pakai horn, iaitu korang tahulah macam kaum apa kan. Tapi Nabi tak setuju. And then ada seorang sahabat Nabi approach and bagi tahu Nabi tentang mimpi ada seseorang ajar dia untuk lafazkan hak azan. Nabi confirmkan yang mimpi tu mimpi benar. Nama sahabat tu adalah Abdullah bin Zaid. And then Nabi terus pilih Bilal bin Rabah. Tapi siapa Bilal bin Rabah ni? Bilal ni lahir dalam keluarga hamba, iaitu mak dan ayah dia. All his life tak ada orang yang layan dia dengan baik, tak ada orang yang hormat dia. Semua pandang dia dengan hina sebab dia seorang hamba. Dia kerja keras, kerja kasar apa semua. Dan masa Nabi sebarkan Islam secara senyap-senyap, Bilal antara orang terawal yang masuk Islam. Dia percaya dengan Islam. Turn out bila bos dia dapat tahu, bos dia terus seksa dia, heret dia ke padang pasir dan letak batu besar dan tindih dia lah. Bilal terseksa, yelah kot, atas padang pasir tengah panah terik macam tu, letak pula batu besar atas dada, paksa dia untuk tinggalkan Islam. Siapa yang tak terseksa? Tapi Bilal bin Rabah tetap tahan dan berzikir Ahad, Ahad, Ahad. Maksudnya Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Sampailah Abu Bakar As-Siddiq jumpa Bilal bin Rabah dan beli dia dengan harga yang mahal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq cakap dengan Bilal bin Rabah, now you are free bro, kau dah bebas dan kau merdeka sekarang ni, you are independent. And Bilal bin Rabah is known for dia punya suara yang merdu. Dengan suara yang merdu tu, Bilal naik atas masjid dan laungkan azan. Itu adalah azan yang pertama di dunia. And therefore, sampai ke sekarang dah lebih 1400 tahun, azan tak pernah berhenti berkumandang. Itu saja untuk hari ini. Bye-bye.